Hey friends, Faris here. Welcome back. Sebelum korang mulakan color grading dalam Resolve, ada beberapa perkara yang korang kena tahu dan faham supaya proses color grading tu lebih smooth dan efisien. Antaranya adalah note tree structure. Kita kena bina satu note tree supaya korang akan lebih organize dan lebih senang untuk korang buat adjustment. Contohnya susunan note tree tu sendiri. Daripada first note, IDT, second note, exposure, balance dan seterusnya. So bila korang buat adjustment, korang nak pergi balik, nak adjust balik, senang, dia lebih organize. Jadi dalam video ni aku akan explain sedikit sebanyak macam mana kita boleh create note tree structure ni untuk basic for beginners dan macam mana korang boleh apply benda ni dalam setiap grade ataupun setiap footage yang korang nak buat color grading nanti. Alright, let's go. Kalau korang nak import footage, macam biasa pergi dekat edit tab, boleh import footage kat sini, lepas tu drag masuk ke sini, timeline kita. Korang kena tengok previous video macam mana nak create timeline dan seterusnya. Kita pergi balik dekat color tab. Kalau korang nak tengok footage yang korang dah import tadi, korang boleh klik dekat sini, clips. Dia akan keluar kat sini. Untuk mulakan color grading, by default dia dah letak first note kat sini. Untuk kita create notes, kita boleh right click, kita boleh add note, add serial note. Okay, dia akan letak note bersebelahan dengan notes yang sebelum tadi. Kita boleh create banyak-banyak. Okay, so aku create lebih kurang dalam 5 dulu. Kita akan buat labeling, sebab labeling pun penting juga. First kita letak IDT, Input Device Transform. Yang kedua kita letak Primaries. Yang ketiga Balance. Note keempat HSV. Yang ni aku akan explain kenapa dia HSV. Dia sebenarnya saturation, tapi dia ada certain settings yang kita boleh buat supaya saturation tu lebih cun. Katakan kita asingkan dahulu IDT ni. Untuk 3 notes yang pertama ni, ini dipanggil primaries. Ini sangat penting. Bila korang buat adjustment, kat sinilah dia menentukan korang punya grading tu cun ke tak. Sebab dekat primaries ni korang kena buat color balance betul-betul, dia punya exposure betul, supaya bila korang dah pergi ke proses yang seterusnya, fundamental tu dah strong. Note tree structure yang aku buat ni untuk basic ataupun untuk beginners. Dia tak semestinya macam ni, tapi dia punya susunan, guideline dia lebih kurang macam ni. Apa-apa yang dalam primary color wheels ni, kat sini korang letak dalam note primaries. Balance ni untuk white balance. Contohnya kalau footage tu terlalu kuning, terlalu orange, korang nak tarik sikit kepada biru-biru, korang boleh buat dalam note ni. HSV ni adalah saturation. Lepas tu korang boleh create parallel note. Parallel notes ni dia stack up dari atas ke bawah. Ini dipanggil parallel note. Kepada mereka yang tak nak pakai shortcut, boleh right click, add note, add parallel kat sini. Okay? Kita boleh letak labeling kat sini, mungkin curves. Yang ini skin, yang ini vignette. Again, this is just a guideline, okay? Bila korang dah makin pro ataupun lebih memahami tentang tools dan juga note tree yang korang buat ni, korang boleh tambah dan juga nak kurangkan pun boleh. Kita klik dekat parallel mixer ni, add note, add serial, tambah lagi parallel note kat sini. Sebelum aku teruskan, ini 3 note yang pertama ni primaries. Yang segmen kedua ni dipanggil secondary. So maknanya bila korang dah buat adjustment kat primaries, korang boleh buat lagi adjustment yang seterusnya dekat secondary kat sini. Lepas tu kita ada segmen yang ketiga ni untuk korang punya look and feel. Contohnya korang nak buat footage tu nampak lebih warm ke, nampak lebih cool ke, korang boleh adjust kat sini. Kita label sebagai look. Yang kedua ni kita boleh buat hues. Klik dekat parallel mixer ni, korang boleh add serial. Mungkin kita tarik kat bawah ni, boleh create lagi 2, 3. Yang kat sini kita letak ODT. Okay, kalau korang yang dah tengok video sebelum ni, korang kena tahu yang bila ada IDT, dia kena ada ODT untuk kita buat output kepada Rec 709. Selepas ODT, kepada mereka yang nak pakai LUT, korang boleh letak dekat sini LUT. Yang kat sini, katalah kita letak sharpen untuk korang apply sharpening nanti. Sedikit sebanyak ini adalah note tree structure yang korang boleh apply dalam setiap grading yang korang buat. Untuk every footage lah, setiap footage yang korang buat grade, boleh apply yang ni. Kita boleh pakai format yang sama, cuma beza dia nanti adjustment lah. Apa yang kita perlu buat sekarang adalah bila kita nak mulakan color grading, kita kena letak adjustment yang betul. Contohnya macam IDT, kita pergi dekat effects, color space transform, drag masuk ke sini. Untuk footage ni aku shoot pakai A7S3 dan aku pakai S-Log3. Dia punya setting dia macam ni. Okay, untuk color space kita pakai DaVinci White Gamut. Again, kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh tengok aku punya previous video. Yang ni aku letak none. Kepada mereka yang shoot pakai Panasonic ataupun Canon, apa-apa kamera je yang shoot log, dia ada dia punya own log profile dia. Yang tu korang kena find out lah. So bila dah settle kat sini, kita pergi dekat ODT. Again, color space transform, drag masuk kat sini. Kat sini kita akan
letak DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate. Kat sini korang akan convert kepada Rec 709. Dekat output Gamma, siapa-siapa yang pakai Mac, korang boleh letak Gamma 2.2. Siapa-siapa yang pakai Windows, Gamma 2.4. Ini adalah conversion daripada log profile kepada Rec 709. Kepada mereka yang nak pakai LUT, dia ada sedikit perubahan dari segi ODT punya settings. Okey, LUT ni dia ada dua jenis pula. Dia ada Rec 709 dan juga dia ada DWG, DaVinci Wide Gamut. Kalau korang pakai LUT Rec 709, dia punya placement dia dekat sini, sebelah ODT. Kepada yang pakai DWG punya LUT, dia punya placement node dia sebelum ODT. Maknanya korang kena create node sebelum ODT ni, LUT dia kena letak dekat sini. Katalah korang pakai LUT Rec 709, so dia akan letak di sebelah ODT. Kita ambil built-in Resolve punya LUT. Aku suka pakai Kodak 2383D60. Apply. Okay, kalau korang tengok footage ni sekarang, dia terlalu kontrasti. Bila kita pakai LUT, macam aku cakap tadi, kita kena buat setting a bit different. Kita pergi balik dekat ODT, pergi dekat effects, dekat output Gamma ni, instead of pakai Gamma 2.2 ataupun 2.4, korang kena tukar kepada Cineon Film Lock yang ini. Barulah dia punya conversion tu betul. Ini kepada mereka yang nak pakai LUT. Kalau yang tak nak pakai LUT, korang boleh teruskan dengan Gamma 2.2 ataupun 2.4 tadi. Di sinilah bermulanya korang punya color grading. Primaries, kita adjust dia punya exposure dia. Tengok dekat scopes kat sini, waveform dia. Kalau kosong ni maknanya dia total darkness, maknanya dia gelap terus, shadow dia tak ada details. Kalau lebih 100 ni maknanya dia punya highlights blown out. So korang kena make sure dia 90-80 highlights. Lepas tu kalau boleh kontras dia jangan lebih 5 lah kat area sini. Tu kat sikit, protect highlight sikit. Pergi ke balance. Yang ni macam aku cakap tadi, white balance. Footage tu nampak terlalu orange ke, nampak terlalu biru ke, kita boleh adjust dekat offset kat sini. Katalah aku dah happy dengan dia punya color balance, so aku tak perlu adjust apa-apa. Tapi kalau nak adjust, boleh adjust dekat offset ni. HSV, okay, yang ni dia a bit special. Okay, biasanya bila kita set saturation, kita boleh pergi dekat primaries, kita boleh letak saturation kat sini, betul tak? Dan juga color boost. Korang boleh main kat sini untuk add saturation. Dan ia tak salah. Aku tengok pro colorist pun diorang pakai color boost dan juga saturation kat sini untuk boost saturation. Tapi ada lagi satu cara yang korang boleh buat, ialah dengan create node yang macam ni, right click, pergi dekat color space, korang letak HSV kat sini. Lepas tu again right click, channels, uncheck channel 1, right click lagi, uncheck channel 3. So tinggal channel 2 saja. Apa maksud dia HSV ni? Hue, saturation dengan value. So bila korang dah setting kat sini, korang boleh pergi dekat gain. Kalau boleh main kat sini, gain, tarik dia punya ni. Okay, seberapa banyak korang nak lah, 1.20. Another adjustment secondary kat sini. Okay, skin tak perlu sebab ni haiwan. Curves macam biasa, kalau korang nak buat macam adjustment ke, korang boleh set kat sini. Boleh main dengan editable splines. Klik, lepas tu klik kat sini, main kat sini. Bergantung kepada korang punya taste macam mana. Dia tak ada spesifik cara untuk korang buat color grading tu. Sebab tu korang kena latih mata untuk tengok orang-orang yang dah buat color grading, macam mana dia apply certain colour, certain adjustment tu, supaya korang lebih memahami. Bila korang buat korang punya own footage color grading, macam okay, dia punya contrast dia macam ni, dia punya saturation dia macam ni. Untuk tengok before dan after adjustment tu, korang boleh klik Ctrl D. Ni before kita apply curves, ini selepas apply curve. Okay, katalah kita tak nak apply curve. Okay, untuk look pula, korang boleh apply apa-apa colour yang korang nak buat. Contohnya macam korang nak nampak dia lebih biru sikit, korang ambil dekat leaf ni. Leaf ni dia macam shadow lah. Okay, tambah dia punya biru ke apa ke. Lepas tu pergi dekat gamma, masuk dekat orange sikit. Gain ni highlights. Korang boleh main kat sini, before, after, before, after. Bila korang buat color grading, ada dua perkara yang korang kena perhatikan. Satu, color separation. Yang kedua, contrast separation. Color separation ni contohnya macam mungkin footage ni nampak terlalu orange, terlalu warm. So dia tak ada separation di antara mungkin highlights, shadow, nampak macam monotonous je color dia. Which is not wrong. Itu tone yang korang nak, then by all means you can go for it. Tapi kalau korang nak ada color separation ke apa ke, korang boleh buat kat sini lah. Shadow tu macam ada biru sikit,
highlights nak lebih kepada orange ke, nak create teal and orange look, korang boleh buat ada color separation. Contrast separation pula, dia lebih kepada kontras lah. Footage tu tak nampak flat. Highlights dengan shadow tu dia ada gelap dan cerah dia. Bergantung pada korang punya taste lah. Nak footage tu nampak high key ke, nak nampak dia lebih dark ke. Sharpen ni korang boleh apply dekat blur. Dekat blur ni korang boleh main dekat radius ni. Aku suggest tak lebih 0.48, sebab nanti korang punya footage nampak macam terlalu digital. One thing about cinematic look ni, kalau korang perasan cinema ataupun movies, dia orang tak nampak sharp sangat tau. Untuk menyenangkan kerja korang boleh set preset untuk benda ni. Contohnya, pergi dekat gallery, power grade, lepas tu korang right click kat sini, grab still. Korang pergi dekat next clip, korang boleh apply, right click, apply grade. Dia terus keluar note tree structure yang korang dah buat tadi tu. So senang kerja, tak perlu nak create note satu persatu. So sekarang dah ada siap. Cuma yang bezanya adalah dia punya adjustment lah. Korang kena adjust balik sebab setiap footage dia punya exposure, saturation dia lain kan. Ini again bergantung pada look dan feel yang korang nak. Saturation, highlights, check juga dekat scopes, tengok kat situ. Okay, look. Tengok, kalau sebelum aku apply look, dia nampak macam terlalu merah, kemerahan kan. Bila aku apply look, dia nampak lebih balance. So ini yang aku masukkan tentang color separation tadi tu. Leaf ni dia bertindak macam shadow. Mungkin korang masukkan biru sikit dalam shadow, and then dekat gain ni highlights, mungkin nak masukkan orange sikit ke, nak nampak warm. So senang nanti bila korang dah ada satu note yang dedicated untuk look saja, apa-apa adjustment boleh datang ke sini, tengok balik. Dan white balance juga boleh buat dekat primary ni. Macam aku cakap tadi, kalau dia terlalu nampak terlalu warm sangat, boleh kurangkan sikit. Okay, untuk footage yang terakhir, klik dekat gallery. Ini korang punya color grade yang dah buat tadi. Boleh right click, apply grade. Okay, katalah dia terlalu gelap, terangkan sikit, naikkan exposure, dia punya look. Okay ke tak? Kalau sebelum look, nampak dia macam terlalu merah-merah kan. Kita balancekan sikit color separation bagi nampak biru-biru, merah-merah. HSV, saturation again, sebelum, selepas. Itulah dia note tree structure untuk basic dan for beginners. Alright friends, itulah dia cara untuk kita create note tree structure. So hopefully korang boleh ambil perkongsian aku ni dan jadikan ia sebagai guidelines untuk korang buat korang punya grading sendiri nanti. Sangat penting untuk korang faham primary, secondary dan juga seterusnya, supaya korang punya grading tu lebih structured, lebih organised. So korang boleh pergi balik, adjust balik mana-mana yang perlu. Until then, I'll see you guys in the next one.